Okey. Apa momen paling gila yang pernah terjadi masa perform? Sepanjang pernah perform, momen yang paling gila lah terjadi. Saya rasa kita enam-enam rasa benda yang sama Semua gila. dekat masa konsert Onion tahun lepas. Ah. Tu memang gila sebab satu panas, lepas tu ramai orang tak dapat masuk. Oh. Tapi paling saya rasa yang paling best tu yang manisnya bila tengok orang yang tak dapat masuk tu, walaupun diorang tak dapat masuk tapi diorang still enjoy kat luar. Di luar. Dan kebanyakannya yang saya tahu mesti daripada Sabah. Wah, adakah diorang sudah beli tiket tidak dapat masuk atau macam mana? Ya. Alah, kesiannya. Tapi memang orang Sabah kebanyakan yang minat rock-rock ni merantau ke Semenanjung. Kebanyakan. Kalau crowd memang pada saya Sabah the best lah. Ya. Kalau nak tengok orang naik atas bahu kat depan Sampai begitu stage. gila sekali. Kat Sabah je kita boleh jumpa. Ya. Pada kita itu bila kita tengok benda macam tu, kita akan jadi lagi seronok untuk menghiburkan orang kan. Saya harap malam besok ada orang yang naik atas bahu kat depan stage. Sebab saya akan berada sana, mungkinkah saya yang mungkinkah saya yang berada di tu? Okey. Crowd mana yang paling padu yang pernah jumpa? Yang tadilah. Sabah lah. Sabah. Oh, di Tawau. Kalau dekat KL pun Sabah juga. Majoriti Sabah. Di Tawau lah tahun lepas. Ya, Tawau. Ini dekat KL pun kalau yang havoc pun daripada community daripada Sabah juga yang yes kan. Jadi betul, dorang masih dengan rambut tu. Kami hanya nampak suasana tu bila hari raya. Hari raya, sebab kebanyakan yang rockers ni sudah berhijrah merantau ke Semenanjung kan. Jadi kami sekarang ni tidak nampak sudah tu. Cuma kalau hari raya tu kami akan nampak lah di shopping mall. Maksudnya dorang balik daripada perantauan. Memang kami tahu. Oh, ini rockers baru balik ni. Okey, apa yang penonton boleh expect kalau korang datang konsert Barbarik? Kalau dorang datang ke konsert ni, apa yang penonton boleh expect? Real rock concert lah. Kalau dia nak tengok betul-betul rock concert, akan datang tengok Barbarik. Dan kita akan jaga kita punya timing, kita punya momentum atas stage. Maksudnya kita akan pastikan kita main masa tu, kita imagine kita juga tengok masa tu. Jadi kita boleh tahu apa yang orang nak tengok kat bawah kan. Itu berdasarkan pengalaman Mus, Black, Eddie, saya semua Ainul memang tahulah benda tu kan. Saya pun excited sebab buat pertama kali nanti 11 hari bulan akan menyaksikan sendiri depan mata live band yang sangat hebat. Okey, pernah rasa give up jadi band? Saya tak pernah. Oh, tak pernah. Bang Mus? Dia bukan give up. Kadang-kadang cabaran tu banyak. Cabaran lah. Bila kita nak menghadapi cabaran tu, nak selesaikan satu-satu, mungkin jadi masalah. Dia bukan give up. Kita akan slow down sikit. Ataupun kita sementara nak mencari cara macam mana kita nak still dalam track. Dekat situlah jadinya kita ada turun naik sikit lah. Sebenarnya kita kena zaman sekarang ni kita kena jadi lagi kreatif. Itu yang jadi cabaran kat situ lah. Sebab sekarang semua orang dah boleh buat lagu, semua orang dah boleh bagi dengar lagu kan. Jadi kita punya scenes tu kena lagi kreatif lah. Iyalah. Apalagi dengan adanya AI bagai ni, orang betul. senang buat lagu kan. Tapi bagi saya, walaupun ada AI, dia tidak akan sama dengan manusia yang cipta lagu tu. Feel tidak akan sampai kan. Kita percaya tu. Sampai bila-bila pun orang still nak human touch juga. Betul. Abang Eddie ada mau tambah? Tidak ada. Tidak ada. Wih, pandai cakap sabar sudah Abang Eddie. Abang Black? Actually music zaman sekarang ni memang masih perlukan human touch because komputer ni dia terlampau perfect. Betul. Because I mean live music ni kita perlu ada kita kena langgar lah, kita tak boleh ikut terlampau ikut. No, kita kena ada accident juga.
industri muzik tempatan supportive atau penuh cabaran? Pada saya dua-dua tu supportive, still supportive, dan cabaran pun memang Ada. makin mencabar dalam segi sebab kita nak mengekalkan apa yang kita pertahankan tu dengan generasi sekarang dah bertukar kan. Ya. Dia orang ni dah minat benda lain. Jadi pada saya kalau kita dapat maintain pun dah okey dah. Ya. Sudah berapa lama dalam industri? Kalau Abang Mus sudah berapa lama? Hampir 100 tahun. Oi. 10 tahun lah, 10 tahun. 10 tahun. Saya 40. 40. Oh. Saya 20 lah baru. Ini muda sikit dia orang ni. Saya 26. Wah, lama jugalah. Abang Edi? Saya 40 sama. Wah, Kita sama batch lah. legend lah. Legend. Sangat-sangat tanya. Okey. Apa pendapat korang tentang band viral vs band berkualiti? Sekarang ni kan band viral vs band berkualiti. Maksudnya sekarang ni kan banyak band-band tumbuh sebab viral, FYP. Tapi bukan sebab kualiti. Tapi bagi saya untuk industri muzik sendirilah di Malaysia ni okey benda tu ada cabaran dan ada kelainan, tapi macam kita still maintain apa yang kita dah buat. Okay. Kita tak perlu terlalu banyak disebabkan ada viral, ada perkara Betul. baru, kita kena tukar apa yang kita dah ada. Serba sedikit saja. Serba sedikit, tapi selebihnya kita tetap maintain dengan apa yang kita dah buat lah. Iyalah, lagipun memang sudah ada nama, orang pun masing-masing ada follower. Keadaan itu yang menjadikan kita tetap maintain lagi. Ya, betul. Band viral dengan apa tadi? Band viral dengan band berkualiti. Okey. Dia sebenarnya viral ni Sementara. dia jenis benda yang lalu atas kita, lepas tu dia hilang. Betul. Jadi yang mula-mula tu mungkin bolehlah buat macam tu, tapi selalu diorang ni buat band viral ni, kalau dia buat cover-cover ni, diorang ni tak ada direction sebenarnya. Tak ada, dia orang lain nak buat, dia nak buat. Ya, betul. Kerana jadi kalau orang view banyak, dia orang dapat duit. Jadi dia sampai situ je dia pergi. Kan? Macam kalau kita go to quality ni, kalau kita tengok pada internet apa, kalau orang tu betul-betul talented and gifted, dia boleh pergi Lebih jauh. lebih jauh. Tak perlu pergi ke US pun, Indonesia pun, kalau daripada sebab viral band ni dia macam kata orang, dia macam ni lah, trend kan. Macam trend, kalau trend tu orang pakai slow slimpit, semua nak pakai. Lama-lama nanti orang jemu kan. Dia selalunya yang pada saya lah, saya nampak dia orang ni terikut-ikut. Dia orang tak tahu apa direction untuk dia orang nak buat. Ada yang viral band tu yang bagus tapi orang tak suka pula. Yang maksudnya muzik dia bagus, karya dia bagus. Ya. Tapi yang funny-funny, yang tak serius ni, yang kelakar-kelakar, mengepek-epek ni orang suka pula. Jadi susah kita nak tu kan. Tapi benda tu semua sekejap je sebenarnya. Betul. Okey, Barbarik, apa message untuk fans yang sentiasa support? Saya ucapkan terima kasih kepada yang terus menyokong kami dan teruskan menyokong kami kerana kami akan menghasilkan lagi produk-produk yang terbaru dan yang terfresh, insyaAllah. Okay, Razami? Samalah, saya rasa kita ucapkan terima kasih kepada semua yang follow-follow, yang menyokong, yang datang kita punya konsert, apa semua, beli kita punya produk, t-shirt, merchandise, CD, album semua. Sebabkan korang lah kita masih lagi berkarya sampai hari ini, dan insyaAllah kalau korang teruskan sokongan, kami akan berusaha sedaya upaya untuk terus menghasilkan karya-karya yang lebih bagus. Message untuk fans, Okey. terutamanya untuk orang Sandakan lah. Okey, kepada orang Sandakan, orang KK, Lahad Datu, Kudat, Sempurna, Tawau, orang Sabah lah. Saya amat berterima kasih kerana Sabah masih lagi dipengaruhi oleh muzik-muzik yang kami main lah. Dia orang masih lagi kekal
dengan apa yang muzik yang kita main kan, diorang masih suka lagi. Pada saya itu pun satu benda yang manis lah untuk perjalanan kami. Terima kasih ya. Sama-sama. Bang Mus mau cakap. Teruskan rocking, terus rocking bersama Barbaric. Jangan lupa bersama kami malam esok. Ya, Abang Black. Abang Black. Abang Black. Abang Black. Last. Bagi saya dulu. Okey. Saya orang Melaka. Orang Melaka. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peminat, terutama ada peminat di Sabah dan Melaka, dan juga please terus support Barbaric sebab saya dengan Black sentiasa akan ada dengan Barbaric. Wah. Okey. Untuk kepada orang-orang Sandakan, tujuan kedatangan Barbaric ke sini pada hari ini adalah untuk mengadakan konsert ya di pusat sukan apa? Kompleks Sukan Di Sandakan. Kompleks Sukan Sandakan pada besok malam. Barbaric akan berada di stage pada jam 7. 7 malam. So kepada mereka-mereka yang dekat yang berada di kawasan sekitar Sandakan, harap kena hadir. Kena hadir, mesti hadir sebab mesti hadir ke Borneo Rock Storm. Kerana ini adalah julung kalinya dan pertama kalinya Barbaric berada di Sandakan. Dan kepada mereka-mereka yang berada di sekitar, saya juga ada dengan mereka daripada Tawau juga hadir, daripada KK juga hadir. Thank you guys. Terima kasih banyak-banyak. Ndak rugi bah kalau datang ke konsert Barbaric ni. Kerana kedatangan Barbaric ke Sandakan ni adalah kerana penyokong-penyokong kuat yang berada di Sabah. Terus bakal. Wah, okey. Itu dia. Jangan lupa datang untuk warga Sandakan, Borneo Rockstorm 2026 yang akan berlangsung pada 11 April ni untuk pertama kalinya di Sandakan, dan kamu orang boleh dapatkan tiket. Masih ada lagi kecuali tiket VVIP sudah habis. Ada 3 lagi bernilai 70, 80, 90 boleh dapatkan di Hotel Elopura, dan esok boleh dapatkan di perkarangan Kompleks Sukan Sandakan. Datang ramai-ramai, gegarkan konsert Barbaric Borneo Rockstorm 2026. Yeah.